Hi, welcome back. Today I will share with you what is interview. An interview is a formal conversation between employer and candidate. This purpose is to see the candidate's skill, personality, communication, if the candidate suitable or not for the job. Preparing for interview. Before you go to interview, you have to prepare yourself. This including to research about the company, job description about your job, you have to prepare your clothes, you have to prepare yourself, and you have to prepare what is the common question that may be asked. The important things in preparing interview is you must understand what is the job that you apply. You cannot go to the interview without knowing what is my job, what is the description of my job. You cannot do like that. Persediaan untuk temuduga. Anda perlu memastikan anda membuat persediaan sebelum temuduga, persediaan semasa temuduga, persediaan selepas temuduga. Baiklah, persediaan sebelum temuduga. Yang pertama adalah anda perlu mencari dan mengetahui mengenai company yang anda mohon. Anda perlu tahu company yang anda mohon ini membuat produk apa atau menghasilkan produk apa. Apa yang company ni buat, sama ada dalam bidang sale, servis, kilang ataupun membuat perkhidmatan. Anda perlu memahami misi, visi company tersebut dan apakah berita terkini ataupun berita terbaru mengenai company yang anda mohon. Anda perlu review ataupun anda perlu lihat job scope yang anda mohon. Apakah kemahiran yang diperlukan? Apakah spesifik kemahiran yang diperlukan? Anda perlu tahu apakah qualification yang diperlukan untuk jawatan itu, dan jika anda layak untuk jawatan itu, anda perlu bersedia jika company itu bertanya pengalaman anda dalam menghadapi atau menggalas tanggungjawab semasa bekerja dalam bidang itu. Yang kedua adalah prepare and practice answer. Semasa interview, orang yang menemuduga anda akan bertanya pelbagai jenis soalan. Jadi, bagaimanakah anda ingin menjawab soalan-soalan yang ditanya? Contohnya, jika orang itu bertanya, apakah yang anda lihat dalam diri anda lagi 5 tahun jika anda bekerja di sini? Jika sesuatu perkara berlaku semasa anda bekerja, apakah tindakan anda? Komen soalan adalah kenapa anda hendak kerja dekat syarikat kami. Jadi bagaimana anda hendak jawab jika penemuduga tanya anda soalan ini? Anda boleh menggunakan teknik STAR, Situation, Task, Action, Result untuk mengukuhkan lagi jawapan anda. Anda juga boleh memberi contoh situasi untuk menjawab soalan-soalan yang diberikan. Contohnya, jika berlaku perkara ini, saya akan membuat bla 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 bla. Jadi apabila anda yakin menjawab dan menggunakan teknik yang betul semasa menjawab, anda berkemungkinan untuk diambil pekerja. Yang ketiga adalah sediakan soalan untuk penemuduga. Selalunya apabila di akhir sesi temuduga, penemuduga akan tanya awak, ada soalan? Ada apa-apa yang anda hendak tanya? Selalunya orang akan cakap, oh tak ada benda. Tapi sebenarnya banyak nak tanya ni, tapi disebabkan nervous, gemuruh, jadi kita akan cakap tak ada. Jadi elakkan jawab macam tu. Perlu tanya juga. Contohnya tanya mereka, selepas proses temuduga ni ada proses apa? Apa yang perlu saya buat lepas saya selesai temuduga ni? Anda perlu sediakan 2 atau 3 soalan untuk ditanya kepada penemuduga untuk tunjukkan yang anda tertarik ataupun ambil tahu pasal job yang anda mohon.
Elakkan bertanya mengenai gaji ataupun benefit pada interview yang pertama, kerana soalan itu agak tidak bersesuaian. Perkara yang anda perlu lakukan sebelum interview adalah merancang anda punya perjalanan semasa hendak ke temuduga. Contohnya, jika tempat temuduga jauh daripada rumah anda, apa yang anda perlu buat? Contohnya 30 minit. Jadi, anda perlu gerak pukul berapa? Dan pastikan anda sampai 10 atau 15 minit awal daripada waktu temuduga itu, untuk menunjukkan yang anda ni tepati masa. Dan kalau apa-apa jadi semasa itu, anda boleh terus masuk ke bilik temuduga. Plan your outfit. Pastikan awak prepare. Awak nak pakai baju apa. Pastikan baju tu bersesuaian untuk jawatan yang anda mohon. Pastikan pakai kemeja, seluar slack, kasut bertutup. Elakkan pakai topi, jersey. Tunjuk yang awak ni kemas orangnya. Prepare beberapa resume. Sekiranya berlaku apa-apa, awak ada backup untuk resume awak. Lepas tu, masa nak pergi interview nanti, jangan lupa bawa kertas, pen ataupun buku. Jadi apabila mereka memberitahu anda beberapa info, anda boleh tulis. Jangan datang dengan tangan kosong. Bawa resume, dokumen-dokumen penting. Jadi itu adalah 4 perkara yang anda perlu buat sebelum temuduga. Okey, perkara yang anda perlu buat semasa interview. Yang pertama, be professional dan tepati masa. Sekiranya waktu temuduga awak pukul 2 petang, awak perlu sampai dalam 1.45 petang ataupun 1.50 petang. Jangan datang lambat. And then, you have to turn off your phone. Tutup phone awak ataupun silent phone awak. Ini untuk mengelakkan semasa sesi temuduga, tiba-tiba ada orang call awak, dengar pula lagu yang tak bersesuaian, jadi ia akan jadi tak profesional. Jadi, turn off your phone. And then, be polite. Sopan ataupun greeting semua orang yang awak jumpa. Maksudnya apabila awak jumpa seseorang, senyum, greeting, bagi salam. Seterusnya, awak perlu jaga body language. Apabila awak interview, awak akan duduk. Bila duduk, duduk straight. Duduk straight. Jangan bersandar macam bersandar kat bangku tu kan akan nampak kita dalam posisi santai. So tak sesuai. Awak perlu straightkan badan awak dan awak perlu gunakan intonasi yang bersesuaian semasa ditanya soalan. Semasa interview sedang berjalan, pastikan awak buat eye contact dengan orang yang tanya soalan kepada awak. Cuba untuk eye contact. Kalau dia tanya soalan kepada awak, pandang dia, jawab. Jangan pandang bawah, pandang tempat lain. Itu akan membuat situation tu macam tak nice. Seterusnya, jika awak bawa pen, elakkan pegang pen tu sebab kita nervous, kita tak tahu kita akan buat apa kat pen tu. Mana tahu awak main-main pen tu, gerak-gerakkan dia, tiba pen tu melantun ke, pen tu tercampak ke dekat orang yang tengah interview awak tu. Kan macam tak seronok situasi tu berlaku. Okay, yang kedua adalah listen carefully. Awak kena dengar soalan yang ditanya dengan betul. Ini untuk mengelakkan awak jawab soalan tak bersesuaian dengan soalan yang ditanya. Jadi dengar betul-betul. Kalau awak tak confident soalan tu betul ke soalan ni, cuba tanya balik. Can you repeat your question? Jangan terus jawab tapi sebenarnya jawapan tu tak betul pun. So better kita dengar betul-betul, fokus. Dengar betul-betul soalan yang ditanya. Yang ketiga adalah stay positif. Untuk pelajar-pelajar SPM yang pernah bekerja sebelum ni, jangan burukkan company awak yang sebelum ni. Ataupun jangan burukkan rakan sekerja awak sebelum ni. Tunjukkan aura positif, tunjukkan kemahiran awak, personality awak supaya diorang rasa macam, oh, candidate ni sesuai, positif, tak burukkan company sebelum dia. Okay? Perkara yang perlu dibuat selepas interview, lepas dah selesai sesi tu, awak cakap terima kasih sebab panggil interview.
and then tanya, ambil berapa lama untuk saya tahu keputusan saya dipilih ataupun tidak untuk jawatan ini. Jika mereka kata dalam 2 minggu, jadi tunggu dalam masa 2 minggu itu. Jangan esok tu call, esok tu message, saya dapat ke kerja ni, saya dapat ke kerja ni. Jangan begitu. Kalau dia orang kata dalam masa 2 minggu, tunggu dalam masa 2 minggu. Selepas 2 minggu tu mungkin awak boleh message ataupun email tanya, adakah saya dapat kerja tu. Jadi sekiranya anda mempunyai soalan untuk ditanya mengenai preparing of interview ataupun apa yang perlu saya tahu untuk interview, awak boleh drop awak punya soalan di ruangan komen.